Cakap hai ke kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Cakaplah. Hari ni saya makan, mami saya nak suap. Cakaplah. Betul lah. Babang nak cakap. Cakaplah Babang. Cakaplah hai kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Saya makan nasi lauk apa? Nasi lauk. Rendang. Daging. Rendang daging. Adik. Saya makan, mami saya suap. Makan mami saya suap. Adik. Dekat kamera dah nampak sangat dah nasi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini adik saya, budak menebuk. Ini siapa ni? Kawan? Kemal. Oh, Akmal. Tukang menyebuk. Memang pun tu. Tak ingat tadi. Waktu konten yang semalam. Konten mana? Semalam yang adik cakap pergi Binti Highland petik tomato tu. Yang buat bulonis tu. Yang adik sedekah kat masjid tu. Yang ada mozzarella. Sedap bang? Adik tak makan pun lagi. Adik nak ke tak nak? Nak Cakap nak makan nanti adik kulit kuning ke apa? Ni nasi putih. satu je. Satu je. Sesuap je. Baba tak makan Saya kulit dah makan kuning. banyak. Baba dia makan nasi putih. Adik dia makan kulit kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Itu konten betul lah. Langgar nasi tu. Babang ceritalah. Babang cakap lah sekarang ni babang umur berapa tahun? Saya umur 13. 13. Awak belajar kat mana? SK. Sekolah Tak boleh cakap. Sekolah belajar Syekh Mansur. Babang suka apa? Apa yang babang suka buat kalau babang ada masa lapang? Main game. Main game. Ceritalah game apa yang babang suka? Semua. Semua tu apa benda? Orang tak tahu kalau macam mami kan, mami tak main game. Super Mario Odyssey. Lagi? Terus Smash Bros. Ni. Tahu tak dah keluar ni tau, Mario Kart Apa tu? yang baru. Pokemon. Tapi masalahnya dia guna sistem Nintendo Switch 2. Switch 1 tak boleh main. Oh. Mario Kart yang baru. Sabarlah awak kejap lagi, mami suap pulut. Adik nak makan juga. Nak? Ke mami tambah pulut tepi ni? Bapa nak mau lah bang. Kan awak tak makan pulut nanti. Pulut dengan telur rebus. Telur rebus satu. Letaklah pulut tepi ni. Boleh babang share adik. Sekejap lah. Babang nak makan pulut. Sabar. Nanti kan lagi lepas siap babang nanti menyusul adik pula. Saya nak daging. Ya, daging banyak sayang. Ya Allah. Adik siapa tu? Entah. Apa bang? Babang kenalah sabar. Sebab babang ada seorang je adik dalam dunia, betul? Betul? Kalau orang nak lahirkan lagi. Tak nak melahirkan lagi dah. Tak nak, cukuplah pening mami dengan adik. Adik seorang macam jaga 10 orang. Betul tak babang? Adik seorang macam nak jaga 10 orang. Ya. Babang pun penat nak layan adik. Penat tak nak layan adik? Kenapa bang? Cuba bang cerita apalah perangai adik ni bang. Adik babang ni nakal ke tidak? Nakal. Habis tu babang sabar tak layan adik? Tak sabar? Kenapa tak sabar? Alik, Azazi nak kacau saya je. Dia nak cawak lah adik ni. Dia tak kesian kat babang Dia kacau apa babang? Bila saya memang bila saya keluar, dia terkejut kan. Nanti babang terkejut macam mana? Saya terkejut lah. Ya. Tapi kalau tak ada adik sunyi tak? Kalau tak ada adik rindu pula kan? Abang waktu ada operation tu abang menangis. Ayo.
menangis ke masa adik operation? Menangis sebab apa? Risau. Babang kan sayang adik kan. Risau takut adik sakit. Eh? Adik tu kuat, dia tahan sakit. Tapi sebenarnya cuba babang terus terang. Masa adik masuk hospital tu, babang datang hari-hari tengok adik kat hospital sebab apa? Babang nak pergi ni kan, nak pergi main news kat bawah kan. Babang bukan nak tengok adik, babang nak pergi main news. Nak beli apa? Kuih pau lah dik. Kuih pau kat main news tu sedap banget. Pau kacang. Tapi babang makan pau kacang kalau yang putih. Kalau pau kacang tu dia punya tepung warna merah ke warna hijau, makan tak? Tak. Tapi sebenarnya rasa sama je bang. Dia punya kulit je lain. Tepung dia je. Sedap tak memang masak ni? Memang sedap. Dapat markah berapa? 100. Wow. Kalau suap sendiri boleh? Tak nak? Nak suapkan juga? Daging. Nampak minta suka daging. Asyik termasuk kat gigi je. Habis ni cukup ya. Nanti kan tengah hari kamu makan lagi, okey? Dah, kenyang. Cukup. Okey, bye-bye. Bye. Bye. Jumpa lagi. Bye. Nama awak? Fayad. Haris Fayad. Fayad. Babang. Haris Fayad aka Babang. Haris Fayash.